Hai, selamat datang ke sesi TikTok Live My Health KKM. Saya minta siapa yang di talian tu, saya minta bantu untuk like dan share kita punya live ni pada rakan dan keluarga, sebab kita punya live ni ada banyak kebaikan dia, banyak benda yang kita boleh belajar. Tajuk Setuju, pun setuju. saya rasa sangat menarik. Setuju, setuju. Nak cantik, nak flawless. Siapa tak nak cantik kan? Betul? Okay. Saya Dr. Najmi bin Ismail. Saya daripada bahagian amalan perubatan, cawangan penerangan perubatan, iaitu di sektor amalan perubatan estetik di Kementerian Kesihatan Malaysia. Panjangnya. Sebenarnya nak simple sebenarnya, saya Dr. Najmi Ya. daripada bahagian amalan perubatan. Saya doktor yang jaga doktor-doktor yang nak buat estetik ni. So Selamat datang, Dr. Najmi. okey, Dr. Ilyas, minta perkenalkan diri doktor. Assalamualaikum, selamat petang semua. Saya Dr. Ilyas Hussein. Panggil pendeknya Mr. Ilya je lah. Saya seorang pakar bedah pembedahan plastik atau plastik surgery di Hospital Putrajaya. Tadi saya nampak awal-awal tadi ada orang dah tanya dah, ada link kehadiran ke untuk makluman penonton, link kehadiran peserta akan diberikan di penghujung sesi live ini. Jadi siapa yang Sabar-sabar, kena dengar dulu kan. dengar dulu, boleh dapat CPD point lah daripada kita punya sesi live pada hari ini. Okey, so apa nak borak sebenarnya Dr. Najmi? Saya rasa macam-macam kot. So nak cantik, nak flawless Mr. Ilya, boleh tak Mr. Ilya bagi penerangan sikit apa tu cantik sebenarnya? Well, kalau kita ikut dari segi sejarah kan, manusia ni memang dari azalinya obses dengan kecantikan, dengan kesempurnaan. Jadi kalau kita tengok daripada zaman-zaman tamadun awal dulu pun, zaman Firaun semua, mereka dah memang obses dengan kecantikan lah sampai sehingga hari ni. So memang secara azali, secara naturalnya semua manusia nak jadi cantik, nak jadi sempurna. Kalau kita dalam Quran pun dah cakap kan, ciptaan Allah tu semuanya sempurna. Tapi saya bukanlah pakar agama tapi banyak berkaitan dengan bidang pembedahan plastik jugalah. Mungkin saya patut terangkan juga pasal pembedahan plastik ni, sebab ramai yang mungkin tak faham sepenuhnya, sebab perkataan plastik tu berasal daripada perkataan Greek atau Yunani, yang berbunyi plastikos, yang bermaksud untuk membentuk. Jadi apa benda yang nak dibentuk tu? So sama ada benda yang dah rosak atau sakit kita bentuk untuk menjadi sihat, atau benda yang normal tapi kita cuba nak menambah baikkan. Jadi bila kita sebut tentang pembedahan plastik, dia ada dua aspek. Satu aspek kecantikan tu, iaitu estetik, dan juga aspek rekonstruktif lah. So dia sering kali bertindih lah antara rekonstruktif dengan So estetik. Mr. Ilya, kalau berdasarkan Mr. Ilya punya pekerjaan lah dekat Department Plastik Surgery ni, pendapat Dr. Ilya sekarang ni apakah sebenarnya trend estetik, trend atau kecantikan yang mungkin di Malaysia ataupun di peringkat antarabangsa? International macam mana? Trend kecantikan ni saya rasa berubah-ubah, dan ada sedikit perbezaan di antara region di dunia ni lah. Contohnya mungkin ada setengah tempat yang nak bibir tebal, betul. ada yang nak mata besar ke. Contohnya nak hidung macam mancung. contohnya macam Mak Saleh, wanita di Amerika Syarikat, dia lebih gemarkan macam payudara yang lebih besar berbanding dengan wanita di Amerika Latin, dia lebih suka punggung yang besar. Tu contohnya lah. Dan kita dekat Asia, macam Korea kan, contohnya yang bahagian Oriental macam nak mata besar, hidung mancung. Dan kalau kat Malaysia ni dia Tu gabung. dah cakap nak putih. Kalau kat Malaysia ni dia gabungan semua. Tapi secara amnya, kalau saya tengok dekat Malaysia ni, dia dua trend, nak tegang apa yang patut, nak cerahkan apa yang patut. Okay, itu Ada juga yang nak tan kan. Ada juga yang nak tan juga. Tu betul juga. So tu saya kata trend tu dia berubah-ubah, tapi secara amnya macam itulah. Okey, seterusnya, apa pendapat doktor mengenai pemakanan probiotik untuk kulit cantik? Dr. Ilyas tak jawab tu dulu. Wah, probiotik.
Untuk kulit cantik. Okay. Saya rasa when it comes to probiotic ni, dia memang ada peranan dia lah. But to say itu benda yang paling utama, saya tak pasti sama ada dia back up by evidence ke tak. Tapi it can help lah, saya rasa. So ada peranannya. Nak kata tidak langsung pun saya rasa tak jugalah. Tapi sorry, saya nak balik pasal trend tu tadi. So trend yang nak bertambah cantik tu, saya rasa memang satu trend yang yang evergreen, yang dari dulu sampai sekarang. Cuma isu yang kita risau sekarang ni, trend yang orang nak jadi cantik, jadi flawless secara cepat, mudah, murah dan banyak shortcut, tanpa menghiraukan keselamatan prosedur-prosedur yang dibuat. So itu saya rasa antara trend yang perlu kita titik beratkan, perlu kita beri perhatian. Dan saya rasa sesi hari ni satu peluang dan platform untuk kita memberi kesedaran lah. Jadi macam Mr. Ilya cakap tadi, ada banyak yang nak cepat, nak murah, shortcut dan sebagainya. Jadi kalau kita nampak iklan-iklan dekat media sosial, macam mana kalau orang awam atau kita ni penonton ni nak check, nak periksa, nak semak dulu tempat tu, macam iklan tu macam nak tahu dia selamat ataupun tak. Sebab tajuk kita pun nak cantik, nak flawless, pastikan selamat. Betul. So macam nak tahu selamat saya ataupun rasa tak. Bila sebut pasal estetik ni, dia antara topik yang macam mungkin tak dibincangkan secara terbuka lah, especially dalam platform Kementerian Kesihatan kan. Sebab banyak rawatan estetik ni lebih dijalankan di bahagian di fasiliti kesihatan swasta. Tapi walaupun demikian, Kementerian Kesihatan melalui bahagian amalan memang dah sediakan garis-garis panduan untuk kita untuk pastikan pesakit ataupun orang ramai mendapat rawatan estetik secara selamat. Jadi memang ada 3 perkara yang kita kena semak sebelum untuk jalani rawatan estetik. So perkara yang pertama, dia actually senang je nak ingat, 3P. Huruf P as in Pulau Pinang. So P yang pertama adalah berkenaan dengan prosedur yang kita nak buat. Sebab tak semestinya semua rawatan ataupun prosedur estetik tu adalah rawatan yang disahkan atau yang diluluskan. Ini saya boleh ambil contoh yang tak diluluskan adalah contohnya adalah rawatan suntikan filler kepada payudara, yang saya rasa sangat trend yang sangat berleluasa sekarang ni. So sefahaman saya, tiada satu bahan pun yang mendapat kelulusan untuk disuntikkan ke payudara. Bagi untuk seseorang wanita untuk menambah baik dia punya rupa paras payudara tu, hanya beberapa prosedur je yang diluluskan, antaranya penggunaan silikon implant, pemindahan lemak atau fat transfer, dan kalau payudara untuk mengecilkan pun boleh jugalah, breast reduction lah kita panggil. Tapi apa-apa yang inject memang tak boleh. Okay, itu dari segi prosedur, antara contohnya lah. Yang kedua adalah dari segi pengamal perubatan. Jadi mereka yang boleh buat rawatan estetik ni mestilah pengamal perubatan yang bertauliah, yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia. Maksudnya doktor. Dia tak boleh sesuka hati je main cucuk-cucuk, main buat rawatan ni. Dia mesti seorang yang bertauliah, seorang yang telah menjalani latihan dan juga tahu untuk mengendalikan komplikasi dan sebagainya. Dan yang last sekali, P adalah P mengenai premis. Premis maksudnya prosedur yang diluluskan tu tadi, dibuat oleh seorang yang berdaftar, dan dibuat di tempat yang berdaftar juga dengan Kementerian Kesihatan. Tak semestinya dia klinik atau hospital dia boleh buat rawatan estetik. So yang ini semua kita boleh semak di laman sesawang Kementerian Kesihatan lah, bahagian amalan. Dan pakar bedah, selalunya pakar bedah plastik. Jadi mereka yang ingin menjalani atau menawarkan rawatan estetik seharusnya mendapat satu LCP, kita panggil sijil credentialing untuk menjalankan prosedur-prosedur tersebut. So yang itu semua sesiapa yang ingin mendapatkan rawatan estetik kena semak dahulu. Pengamal perubatan ini dia boleh buat prosedur apa? Prosedur apa? Satu, apa dia prosedur yang nak buat tu. Kedua, kategori apa? Pengamal perubatan pun ada kategori itu juga. Dan premis dia pun kena premis yang bersesuaian lah.
Contohnya macam prosedur estetik yang invasif, kita tak boleh buat dekat klinik sebarangan. Dia mesti buat di hospital dan sebagainya. Dan dibuat oleh pakar pembedahan dan sebagainya. Ya. So itu semua maklumat yang macam Dr. Danjubi cakap tadi ada di laman sesawang bahagian amalan. Okay, Dr. Ilyasa, my baby punya doktor di HPJ. Oh, hi. Shali 277. So tadi maknanya bila kita cakap pasal yang tadi yang saya tunjuk perkataan akhbar tadi. So mana-mana mangsa sebenarnya anda boleh mendapat keadilan sekiranya anda pernah buat kat tempat yang tak betul. Boleh hubungi kami. Kami akan cuba bantu atau berikan nasihat untuk apa tindakan seterusnya untuk dilakukan oleh mangsa-mangsa tersebut. Jangan takut, jangan malu. Hubungi kami. Mungkin kita tak boleh nak kata bawa kes ini kepada kes jenayah atau sebagainya, tapi macam kita tengok tadi, itulah kes civil. Maknanya you yang saman that orang yang buat you, dan usually kebiasaannya you boleh menang sebab bila orang tu memang tak, kadang-kadang dia orang macam, kadang-kadang saya bukan nak cakap lah, ada yang macam yakin kata dah belajar dekat luar negara selama 5 tahun, 6 tahun, kami lebih berpengalaman daripada doktor. I mean kalau you kata you belajar kat Jerman ke apa, you pergilah kerja kat Jerman kan. Sebab negara kita tak boleh, tak benarkan untuk kita buat certain prosedur, dan memang doktor je yang boleh. Kalau maknanya kalau you buat juga, kalau tak ada apa-apa, orang kata tak ada apa komplikasi, semua okey, so okey lah. Tapi sekiranya berlaku sebarang komplikasi, sebab nak kata semua orang buat takkan ada komplikasi tu, saya rasa tak juga, betul. Cuma bila kita maknanya orang yang bertauliah, tempat yang berdaftar, dan prosedur-prosedur yang selamat dari segi perubatannya. So risiko untuk dapatkan komplikasi tu lebih rendah. Kita kurangkan risiko tu. Itulah sebab mungkin ada yang macam takut kan nak jumpa doktor, nak tanya, malu. Sebab saya memang ada juga terima pesakit-pesakit atau mangsa rawatan estetik yang tidak bertauliah ni lah. Antara yang agak tu macam saya cakap agak rampant agak tu is filler injection, breast filler injection. Yang kita tak pasti, yang confirm bukan doktor lah yang inject tu. Saya rasa ada juga kot. Ada juga yang berani pun. Yang tidak beretika. Macam saya cakap tadi, untuk payudara memang apa-apa injection tak boleh buat. Nak besarkan payudara ke, nak kecilkan payudara ke, mesti mendapat nasihat dan konsultasi dengan pakar bedah. Pakar yang bukan pakar bedah pun tak boleh buat. So dia ada doktor-doktor yang khas, ada pakar-pakar yang khas. Saya selalu kasih analogi ni lah, saya tak tahu tepat ke tak kan. Macam cikgu lah. Guru mesti pandai mengajar ABC, mengajar 1, 2 kan. Tapi kalau kita nak belajar matematik tambahan, takkan kita pergi kat cikgu sejarah pula. So lebih kurang macam tu lah. Sama lah macam you ada lesen kereta kan? You tak boleh nak buat lori. Nak buat lori, ya betul. So nampak macam dia ada dia punya peraturan. Even lesen motor pun ada before dan so sebab ada juga wanita yang jumpa saya tanya pasal payudara lah, macam sebab lepas mengandung, lepas menyusukan anak, payudara berubah, nak betulkan. Dan ada juga yang kes-kes kanser payudara untuk kata betulkan balik payudara. So antara yang kita boleh buat adalah menggunakan silikon implan lah, implan silikon. Dr. Ilyas, tu ada satu yang saya rasa menarik. Buang susuk boleh ke? Buang susuk? Siapa tanya ni? Kakak kecil XOXO. Buang susuk. Saya pun nak tanya, susuk ni apa sebenarnya? Sebab lain orang lain dia punya terjemahan susuk. So saya nak jawab ya atau tidak tu, saya rasa tidak dapat saya kasih jawapan yang tepat. Boleh datang jumpa doktor. Ya, saya kena berjumpa secara depan-depan. Balik kepada breast implant tadi. So saya ada breast implant dengan saya. Mungkin ramai penonton tak pernah tengok. Ni adalah contoh breast implant lah yang boleh digunakan untuk untuk rawatan kanser payudara pun ada juga, dan untuk rawatan estetik pun ada juga. Dan dia ada banyak jenis. Sunflower tanya, doktor boleh komen tentang lesung pipit palsu? Ni memang ada lah kan prosedur untuk buat ni, namanya dimpleplasty kan. So dimpleplasty ni minta mesti rasa. Yang saya tahu mereka saya rasa dia macam letak benang untuk create this lekuk
lekuk dekat tu. Siapa yang buat saya tak pasti, bertauliah ke tak bertauliah, tapi memang ada orang buat lah. Tapi ialah prosedur yang dikira sebagai invasif lah kan? Definitely, Sepatutnya pakar bedah lah yang buat. Definitely kena pakai benang, kena pakai jarum, kira invasif. Apa-apa yang cucuk kulit, tembus kulit, dah kita anggap invasif. LK boleh LK tanya boleh ke buat laporan pusat kecantikan yang buat filler ni? Boleh, jawapan dia boleh. Boleh. Digalakkan sebab kita nak kumpul maklumat tentang masa-masa, sebab ramai yang mangsa filler, the breast filler tu tak tahu. Dan mereka ni selalunya dapat maklumat daripada kawan-kawan di tempat kerja, daripada jiran, well maybe bukan jiran lah kot, kawan-kawan lah Dagu selalunya. belekuk sana, dagu belekuk. Dagu belekuk. Dagu belekuk. Oh, saya tak ada pengalaman lah nak buat dagu belekuk tu, saya tak pasti. Siapa yang Okey, saya tengok lagi soalan, banyak soalan ni. Banyak soalan. Cuba komen sikit, orang yang nak putih kulit ni suka ambil vitamin C atau gluta suntikan. Is it safe? Suntikan vitamin C, setahu saya tak boleh. Tak boleh. Memang vitamin C boleh membantu, I think dari segi topical yang serum apa semua tu. Dari segi pemakanan suplemen vitamin C memang ada, tapi vitamin C ni dia badan kita boleh terima certain amount je. Kalau tak silap saya 1000 mg atau 1 gram setiap hari. Kalau makan lebih daripada itu pun kita akan keluar melalui kencing. So kita tengok tadi kan, Dr. Mistiglia ada cakap pasal prosedur kan, and then ada bahagi kepada non-invasive, minimal invasive dan juga invasive. Boleh tak terangkan dan kaitkan dengan suntikan vitamin C tadi? So vitamin C ni di bawah kategori yang mana? Vitamin C suntikan memang tak boleh buat. So dah kira out. So vitamin C ada masalah dah, memang tak boleh sebab memang kalau ikutkan kalau topical, it should be like serum apa semua tu, it will be non-invasive dari segi luaran. Maknanya kalau apa-apa suntikan sahaja akan dianggap sebagai minimally invasive. It should be under minimally invasive. Tapi of course, saya rasa kita perlu maklumkan juga tentang benda yang kita cakap tadi kan, 3P tentang pengamal perubatan apa semua tu, dan saya sebut Kementerian Kesihatan memang dah ada keluarkan garis panduan tentang benda-benda ni. Mungkin kita boleh tunjuk dekat skrin juga yang tu. Saya pun ada bawa juga. This is it. Guidelines on Aesthetic Medical Practice. Boleh download je? Boleh. Download je. Search je. Guidelines Aesthetic Medical Practice for Registered Medical Practitioner. Jadi bagi doktor-doktor dekat sana yang berminat untuk buat rawatan estetik, harus go through this guideline. Dan saya rasa kita kasih tahu juga yang kita dalam proses kemas kini untuk update kepada edisi ketiga. Yang ni edisi kedua. So kita dalam proses untuk mengupdate edisi ketiga lah. So in the meantime memang guna yang ni dulu. Dina Mel cakap kalau drip doktor vitamin C sebab tengok ramai orang guna. Memang tak boleh walaupun ramai orang guna. Kalau salah tak salah. Kalau bahaya tak bahaya juga. Ramai orang guna satu dunia guna pun kalau orang kata benda tu tak selamat, mungkin sekarang nampak kesan sampingan yang okey kan. Tapi in the future kita tak tahu kan, sebab ikutkan memang kita punya bahagian farmasi memang tak benarkan. Kan salah satu yang tak dibenarkan. Doktor boleh komen on liposuction. Apa kriteria dia kalau susah nak lose weight? Okey. Tadi trend saya cakap kan, tadi Dr. Najmi tanya awal pasal trend, saya ada cakap pasal nak kurus Ada tak saya cakap tadi? Tak ada. Antara trend kita nak try jawab soalan dulu lah. Kita tengok soalan daripada kita punya penonton ni, daripada Kiki Keniki. Rawatan semata-mata untuk kecantikan ada ke dibuat di hospital KKM? Wow, nama dia Kiki Keniki. Hai. Selamat petang. So rawatan semata-mata untuk bila disebut tentang Kementerian Kesihatan, especially daripada rawatan pembedahan plastik, dia nilai estetik tu semestinya ada. Nak kata semata-mata estetik sahaja tidak tepat, tapi nak kata tidak langsung pun tidak jugalah. So beberapa contoh yang saya boleh kasih sekarang, contohnya rawatan untuk bayi atau kanak-kanak yang dilahirkan dengan cleft atau sumbing. So itu memang ada nilai-nilai estetik dan juga nilai-nilai rekonstruktif lah. Dan contoh-contoh yang lain, contohnya mangsa kelucuran, contohnya yang baru-baru tahun ni kan Putra Heights yang berlaku tu. So itu pun ada juga nilai-nilai estetik. Tapi nak kata semata-mata kecantikan di KKM tidak tepat lah saya rasa. Tapi bila dia ada mengganggu fungsi, mengganggu
kesihatan dan sebagainya memang ada ditawarkan. Sebab mungkin Dr. Zajmi mungkin dah tahu, tapi mungkin penonton kita tak tahu yang sebenarnya di Malaysia ni setiap negeri ada pakar bedah plastik. Kita ada 17 hospital. Boleh tunjuk yang boleh tunjuk ni kita punya tu. Ada 17 hospital di Malaysia yang ada pakar-pakar bedah plastik, dan pakar-pakar bedah plastik ni akan menjalani lawatan ke hospital-hospital yang lebih kecil. Kita ada satu gambar yang peta tu. So contohnya macam dekat Melaka, Hospital Melaka ada pakar bedah plastik dan dia menjalankan rawatan ke Hospital Jasin contohnya. So macam saya di Putrajaya, saya menjalani lawatan ke Hospital Kajang, Hospital Cyberjaya dan sebagainya. So pakar bedah plastik memang adalah di dalam Kementerian Kesihatan, jadi saya rasa tak ada masalah untuk mendapatkan konsultasi dengan mereka. Baik. Mr. Ilya tadi cakap untuk dapatkan rawatan yang selamat, kita kena check yang 3P tu lah. Yes, betul. Kita ingat balik 3P tu, P yang pertama adalah prosedur. Correct. P yang kedua ialah personal atau pengamal. Correct. Dan P yang ketiga adalah premise. Ya. Yeah. So ketiga-tiga P ni, kat mana tadi? Mesti Ilya cakap nak boleh di bahagian amalan, website bahagian amalan Kementerian Kesihatan. Okay, kalau tengok dekat kita punya skrin pun ada beritahu lah premise. Yes. P yang maknanya P tak semesti kena tiga-tiga ada ke ataupun mesti tiga-tiga ada. Maknanya kalau yang buat tu doktor, pengamal berdaftar yang mempunyai sijil khas untuk buat estetik, tapi dia tak boleh buat lah kat rumah ke. Oh, tak boleh. Rumah, hotel, bawah tangga, semua tak boleh. Mesti di premise yang berdaftar, sebab ini semua kita nak memastikan keselamatan untuk rawatan estetik tersebut sekiranya berlaku apa-apa komplikasi dan sebagainya lah. Tapi yalah, contohlah kan Mr. Ilyas kan, you dah doktor dah, kenapa you nak kena buat dekat klinik juga? Apa masalahnya kalau you buat? Kita banyak kan orang offer datang rumah lah. Betul. Dan mobile. Itu saya kata, ini semua adalah langkah-langkah untuk memastikan keselamatan penerima rawatan estetik tu. Sebab kita kena ingat, rawatan estetik ni secara amnya bukan untuk penyakit dan sebagainya. Selalunya seorang yang sihat, seorang yang normal dan cuba menambah baik dia punya rupa dan sebagainya. Jadi walaupun begitu, risiko komplikasi tetap ada dan kita kena menjalankan rawatan tu di tempat yang berdaftar dan selamat. Okey, maknanya secara ringkasnya 3 P ni kenalah dipatuhi dulu baru pergi. Maknanya you dah check premis tu berdaftar. Doktor kena berdaftar juga untuk estetik. Lesen hak untuk estetik dan juga prosedur yang selamat kan. Okey. Kita tengok kepada soalan lah Farzana. Kalau kita dapati premis tak berdaftar dan perawat bukan doktor, di mana kita boleh buat aduan? Kalau ni dah tahu Najmi lagi pandai jawab ni. Ini saya boleh jawabkanlah. Kalau tengok dekat laman sawang bahagian amalan perubatan, kita tengok dekat boleh contact us lah, boleh contact us. Lepas tu boleh juga kalau nak email direct kat kita pun boleh. Boleh tulis email kat sini. Kalau email tu, email kita adalah AMP, A for America, M for Malaysia, P for Penang, AMP. Huruf kecil semua. Yes, amp@moh.gov.my. So maknanya kalau tempat-tempat tak berdaftar, sebenarnya Kementerian Kesihatan boleh untuk pergi dan buat rate kat tempat tersebut lah. Sebab saya tengoklah ramai yang macam cakap, tak apa, saya buat dekat ni bukan tempat yang bukan klinik, so KKM tak boleh masuk. Sebenarnya boleh, KKM boleh masuk. Walaupun tempat tu bukan klinik KKM, bukan klinik yang berdaftar KKM. Kalau tempat tu buat prosedur yang kita kata prosedur perubatan, mana KKM sebenarnya boleh ambil tindakan terhadap tempat tersebut. Tapi mungkin kalau kita tengok sekarang makin banyak sangat kan dekat media sosial, banyak iklan-iklan pasal tempat-tempat yang tak berdaftar ni. Bukannya KKM tak buat apa-apa tau. kita memang orang kata macam mana? Limitation juga. Kita ada limitation, tapi percayalah, memang kita akan pergi. Mungkin ambil masa, jangan orang kata macam sedih lah sebab macam you dah report tapi nampak macam tak ada tindakan kan. Correct. Yeah. Teruskan buat aduan. Kita memang
sentiasa berusaha untuk mungkin lambat tapi kita akan ambil tindakan terhadap tempat-tempat yang tak berdaftar ni dan juga terhadap pengamal-pengamal yang kata tidak bertauliah ni. Kalau tengok saya rasa surat khabar tahun minggu ni ke ataupun minggu lepas kita ada, ni bukan kes komplikasi ni, ini kes dekat mahkamah di mana mangsa tu pesakit ataupun orang awam ni yang dapatkan rawatan kat tempat yang tak betul dan oleh orang yang tak betul, bila kita bawa ke mahkamah memang orang yang buat rawatan tanpa okey, boleh tengok dekat skrin ni, orang yang buat rawatan tanpa tauliah dan di tempat tak betul ni dia boleh kena tindakan. Betul. Kalau kita tengok kalau kita tengok dekat skrin sekarang. Dan saya rasa berkenaan dengan prosedur tu, saya rasa penonton pun kena tahu jenis-jenis prosedur tu dan jenis-jenis pengamal perubatan yang boleh buat prosedur tu. Tak semua prosedur boleh dibuat oleh seseorang pengamal perubatan walaupun dia dah berdaftar dan mendapat kelulusan untuk rawatan estetik. Jadi kalau dari segi prosedur prosedur estetik tu, kita ada beberapa kategori. Ada yang tidak invasif, ada yang minimal invasif atau invasif minimum dan juga yang invasif lah. Jadi yang tidak invasif contohnya macam rawatan laser, ada yang minimal invasif macam injection filler dan yang invasif contohnya macam pembedahan dan sebagainya. Jadi dia berkaitan dengan pengamal perubatan yang boleh buat prosedur tu, sebab pengamal perubatan yang boleh buat rawatan estetik pun ada kategori-kategori dia. Dia ada kategori pengamal perubatan am ataupun general practitioner, pakar perubatan, selalunya pakar kulit lah, dermatologis, dan pakar bedah, selalunya pakar bedah plastik. Jadi mereka yang ingin menjalani atau menawarkan rawatan estetik seharusnya mendapat satu LCP, kita panggil sijil credentialing untuk menjalankan. Trend saya cakap kan, tadi Dr. Najmi tanya awal pasal trend, saya ada cakap pasal nak kurus ada tak saya cakap tadi? Tak ada. Antara trend sekarang is berkenaan berat badan berlebihan dan obesiti. Sebab saya rasa ini antara trend yang agak merungsingkan negara lah sebab memang negara kita antara negara yang tertinggi peratusan mereka yang berlebihan berat badan dan juga obes. Dan bukan ramai, ada juga pesakit yang datang kat saya, doktor saya nak kurus, boleh buat sedut lemak tak? Okey, berkenaan liposuction ni ataupun sedut lemak, prosedur sedut lemak ni memang prosedur yang invasif dan dia perlu dibuat di premis yang betul lah. Tak boleh buat sesuka hati dekat rumah ke apa ke, tak boleh. Dan perlu dijalankan oleh pakar bedah sahaja. Pakar bedah pun tak semua pakar bedah. Kalau contohnya seseorang tu pakar bedah tulang, ortopedik kan, dia tak ada kelulusan untuk buat estetik, dia pun tak boleh buat. Even saya pun, pakar bedah pun, saya kena mendapat kelulusan untuk buat rawatan estetik. So, contohnya ada rakan sejawatan saya yang tak ada kelulusan, dia pun tak boleh buat rawatan estetik. Jadi, prosedur sedut lemak atau liposuction ni bukan untuk menurunkan berat badan. Dia boleh membantu untuk menambah baik lah. Memang betul untuk buang lemak, tapi bukan untuk kuruskan. Dan kebetulan, saya ada bawa alat untuk, bukan alat, this is the, kita panggil cannula, untuk sedut lemak lah. Tak tahu korang nampak ke? Dia macam satu jarum yang besar. It's not jarum. Salah. It's cannula. So dia tak tajam. Hujung dia tak tajam. Sorry, saya tak boleh buka sebab benda ni sterile kan. So dia tak tajam, tapi kita akan membuat satu incision ataupun luka kecil untuk masukkan ni dan prosedur untuk sedut lemak lah. So contohnya kalau perut ke, adalah teknik-teknik dia. So saya tak sure boleh tunjuk kat TikTok ke. Rhinoplasty ada ke dekat government hospital? Ada. Ada. Rhinoplasty macam saya cakap, di rawatan pembedahan plastik di Kementerian Kesihatan, di hospital kerajaan, secara amnya dia ada overlapping antara estetik dengan rekonstruktif. So berkenaan rhinoplasty tu, berkenaan contohnya seseorang yang accident, hidung jadi sengit ke tersumbat disebabkan accident, ada caranya. Dan contohnya seorang kanak-kanak ataupun seorang yang ada cleft atau sumbing pun boleh juga buat rhinoplasty. So jawapan kepada itu ada. Ya. Tak tahu kenapa panggil saya pula Dr. Najmi, macam mana nak kurangkan risiko liposuction? Ini kena tanya kat Dr. Ilya sebenarnya. Kurangkan risiko buat lipo. Risiko yang mana satu? Dia nak kurangkan risiko kena buat dengan orang yang bertauliah di tempat yang betul.
Jangan suka hati pergi buat dekat klinik-klinik yang tidak berdaftar dengan doktor yang tidak bertauliah. Sebab saya tahu ada doktor yang tak bertauliah yang tak dapat kelulusan buat liposuction. Itu saya tahu ada. Lepas tu ada tanya, bahaya juga kan kalau tak ada LCP kan, bahaya. Yes. Lepas tu kalau Mungkin kena terangkan sikit kot. LCP ni memang satu credentialing untuk buat prosedur estetik ni. Memang dia terpaksa melalui apa orang kata? ujian lah. Ujian, evaluation. Dia sebenarnya doktor yang nak LCP ni, dia bukannya semua doktor boleh dapat. Macam untuk general practitioner ataupun pengamal perubatan. Tu kita panggil chapter 1 kan. Dia chapter 1, chapter 2, chapter 3. Pengetahuan teman GP ni lah yang klinik-klinik yang kita tengok kat luar tu. Dia bukan klinik pakar. Klinik-klinik yang macam sebenarnya dia klinik umum. Itu klinik yang macam you boleh pergilah untuk batuk, demam semua. Cuma kita tambah servis untuk estetik. Tapi sebab kebanyakannya klinik-klinik macam ni memang dia orang fokus more on aesthetics lah. So doktor-doktor ni, GP ni, sebelum dia dapat dia punya LCP ataupun satu sijil khas untuk buat prosedur estetik ni, dia kena pergi belajar dulu. So lepas dia belajar tu, ada certain level of training dan latihan. Dia kena isi logbook. Lepas belajar tu, kita kat KKM kita buat ujian untuk diorang. Betul. So diorang ada satu ujian bertulis. Lepas ujian bertulis, lepas bertulis tu dia akan pergi ke ujian lebih kepada viva lah, ataupun soal jawab dari segi lisan. So doktor-doktor yang dah melepasi 2 tahap ni, baru kita bagi LCP ni. So maknanya bukanlah dan perlu renew juga kan LCP. Yes, perlu renew. Dia bukan seumur hidup lesen. Dia kira macam lesen lah. Lesen untuk buat atau untuk jalankan rawatan estetik. So dia tak boleh, macam saya cakap, tak semua doktor boleh buat. Doktor perubatan tapi tak semua doktor perubatan boleh buat. Pakar pun tak semestinya pakar perubatan semua boleh buat. Pakar bedah pun tak semua pakar bedah boleh buat. Jadi mereka kena menjalani sedikit sebanyak all this evaluation untuk mendapat kelulusan sebelum buat. Ada banyak soalan ni kata. Wow, ya ke? Kena jawab ke? Dia macam kita go dia through lebih kepada inilah, kepada kita punya pakar bedah kita sini lah. Apa indikasi untuk liposuction? Dan sekiranya lepas buang lemak dan sebagainya ada kulit menggelebih, nampak macam mana? Kita start daripada mana? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau buang lemak kulit yang tinggal tu macam this is selalunya berkenaan dengan obesity atau seseorang yang lemak berlebihan dan dia hilang berat dia, sama ada secara semula jadilah ataupun dengan bantuan ubat atau bantuan pembedahan. Kita ada bariatric surgery. So kadang-kadang memang ada meninggalkan kulit menggelebih yang berlebihan yang tak dapat hilang dengan rawatan-rawatan tersebut dan memerlukan pembedahan untuk buang kulit yang berlebihan. Sebab sebelum ni saya ada buat rawatan seseorang yang dah buat bariatric surgery, dia dah hilang, saya tak ingatlah berapa puluh kilo, dan dia mempunyai perut, bukan perut, dia mempunyai lebihan lemak gelebih yang di bahagian perut tu sehingga hampir ke peha dia. Jadi itu yes, memang actually the procedure is called apronectomy, which means you buang that apron. That apron. So memang itu you diet macam mana you takkan hilang, you memang perlukan operation. So cuma operation tu kena buat dengan pakar bedah yang bertauliah lah. Yalah, sebab kita tak boleh nak tunjukkan gambar-gambar komplikasi. Actually banyak je gambar-gambar saya boleh saya nak share tapi tak boleh. Nanti kena ban pula TikTok KKM. Tapi sebenarnya ada banyak kes-kes komplikasi yang kita temui di hospital. Sebab saya sendiri pernah bukan nampak sendirilah sebab saya bukan kat hospital kan. So saya hantar surat kepada Department Plastik di semua hospital tentang komplikasi di Malaysia. Saya minta numbers of complication lah. Saya jawab surat. Ya. So maknanya kita tengok even though komplikasi ni is underreported, still ada banyak juga. Still banyak juga walaupun dia sebab ada macam setengah yang dia tak nak bagi tahu pun dia buat kat mana dan sebagainya kan. Sebab sebenarnya jangan takut kalau pernah buat kat tempat yang salah, berlaku komplikasi. Jangan takut untuk tampil ke hadapan dan buat laporan kepada KKM. Dan saya kena mention juga pasal komplikasi ni. Jangan lupa it's not just komplikasi fizikal. Komplikasi psikologi dan mental tu ada juga. Dari segi parutnya, dari segi disfigurementnya. Saya tekankan sekali pasal filler breast tadi. So mangsa breast filler ni datang payudara dah tidak bariatrik ada ke? Dah seimbang. Kita ikut yang ni. Yang tu.
Bariatrik di hospital kerajaan ada. Setahu saya ada, tapi saya tak dapat nak komen pusat mana yang ada. Saya rasa banyak soalan yang ditanyakan memerlukan konsultasi dengan doktor. Saya susah nak jawab tu. Directly sebab saya tak tengok pesakit kan. Tapi yang tadinya apa kriteria liposuction, indication liposuction di hospital kerajaan, kriteria patient. This one saya kena tengok pesakit lah. It's difficult untuk saya jawab secara TikTok ni sebab pesakit tak ada depan saya. Sebab bila jumpa mana-mana pakar pun, pakar tu harus mendapatkan maklumat lanjut tentang sejarah penyakit tu, tentang kesihatan, and then kena buat pemeriksaan. Jadi nak jawab secara ni saya susah nak jawab. Mungkin boleh arrange lah buat appointment dengan pakar bedah plastik terdekat dengan anda. Kalau yang dekat Putrajaya nanti saya rasa boleh, hampir ke ujung nanti Dato' Ilyasa akan bagi link. Bukan link, info untuk kontak. Boleh. Siapa yang dekat Putrajaya boleh. Nak datang, orang jauh nak datang Putrajaya pun boleh. Laser treatment, soalan seterusnya. Laser treatment untuk pudarkan pigmentation tu dibenarkan tak? Jawapannya dibenarkan berdasarkan what kind of pigmentation. Again, this is soalan yang saya tak dapat nak jawab tanpa tengok pesakit. Dan laser treatment, untuk perkhidmatan di Kementerian Kesihatan, di government, tak semua tempat ada laser tu lah. Tapi we really kena tengok jenis pigmentasi tu. Sebab pigmentasi ni dekat kulit lah kan. Kena ingat kulit ni ada banyak lapisan. So apa yang kita nampak tu tak semestinya apa yang kat dalam. Dekat layer mana. Yes, dekat lapisan yang mana satu. Dan jenis laser pun tak semestinya sesuai untuk semua pigmentasi. So itulah saya tekankan tadi. Nak buat rawatan estetik ni memang kena jumpa dengan orang yang berdaftar, yang bertauliah, sebab dia memang menjalani latihan. Dia tak boleh just join online course satu hari, dapat sijil online, lepas tu kata dia boleh buat rawatan estetik. No offense lah kepada siapa yang buat macam tu. Sebab kadang-kadang dia macam yakin kata saya dah buat ni dan sebagainya. Tapi sekiranya berlaku komplikasi, itulah bila jadi masalah dia. Berlaku komplikasi, apa nak dibuat kan? Betul. Sebab saya rasa ada juga kita nampak kes-kes dekat surat khabar, ada yang sampai mati. Ada yang sampai mati. Boleh tayangkan mungkin kita tunjuk keratan akhbar sebelum ni berkenaan komplikasi estetik sehingga menyebabkan kematian. I think a few years back, I think sampai bekas Menteri Kesihatan kita pun aware of this issue tentang rawatan tidak selamat ni. Itu tajuk dia, woman dies after breast augmentation surgery. Okay, and then 23-year-old girl dies during liposuction surgery on arms at unlicensed beauty salon in Ceras, KL. So, ada lagi. Malaysian is suing aesthetic doctors 2.7 million due to botched procedure. Yang ni memang doktor yang buat, tapi doktor tak ada tauliah untuk buat. Tak di license kan lah. I mean tak ada ni. Dia doktor macam cakap tadi lah, you kena check 33P tu. Kalau nak check macam mana, go back to tadi. Macam tadi lah, you pergi kat kita punya website laman Sawang, you pergi search je bahagian amalan perubatan. Lepas tu you tengok satu tab ataupun satu link untuk estetik. So bila you klik kat link estetik tu, akan ada penerangan tentang prosedur, penerangan tentang pengamal dan juga penerangan tentang premis. Okay. Shall we go to the next question yang atas tadi? Bagus, ramai. Hai semua. Doktor, kalau nak kurus boleh tebal atau saya dah jawab tadi. Macam saya cakap, trend nak kurus ni ramai yang nak shortcut. So nasihat saya untuk kurus ni memang memerlukan kekuatan mental yang tinggi. Sebab saya ada pesakit yang dah kurus tapi dia rebound balik. So dia elemen psikologi dan mental health tu is penting. Of course it goes back to basic about mengurangkan kalori, dengan mengurangkan dengan pemakanan yang sihat, aktiviti dan sebagainya. So again saya nak jawab tu, saya kena tengok patient lah. Dan kadang-kadang kita memerlukan bantuan pakar lain, contohnya pakar endokrinologi berkenaan dengan obesity. And then dia kadang-kadang saya kena susah nak jawab tu. Boleh terangkan pasal milia? Boleh terangkan pasal milia bawah mata doktor? Mata saya tak ada milia. Okay, so this is one of those kita panggil ketumbuhan ni, kalau betul lah milia. Kadang-kadang orang cakap je milia tapi bila periksa bukan milia pun.
So kadang-kadang benda ni mungkin pakar kulit lebih arif pasal condition kulit, tapi saya pun terima jugalah pesakit-pesakit condition kulit ni, and saya pun ada juga rujuk kepada pakar kulit. Kadang-kadang memerlukan ada rawatan, bukan pembedahan kan. So kalau milia ni memang sejenis ketumbuhan di kulit, ketumbuhan yang benign, dan memang ada rawatan-rawatan dia. Dan again, benda ni saya kena tengok dan periksa sendiri apa bendanya. Doktor, boleh ke buang kalau ada tahi lalat kat area bawah hidung atas mulut? Bahaya tak? Jawapan dia boleh buang, tapi kena periksa dahulu. Kena periksa dan siasat dan tengok jenis tahi lalat apa. Betul. Sebab ada tahi lalat yang berubah menjadi kanser kulit. Itu quite common juga, agak selalu juga saya rawat, terutama kepada warga emas dia tahi lalat sejak umur 20 tahun. So tahi lalat tu dah 50 tahun dekat hidung dia ke kat mana, tapi lama-lama dia jadi besar, berubah menjadi ulcer, berdarah, gatal dan sebagainya. So dia boleh berubah menjadi kanser kulit. Macam saya cakap, itu sebabnya kena mendapat konsultasi dengan mereka yang bertauliah, mereka yang mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam bidang tersebut. Maksudnya sebenarnya kalau nak bagi tips lah untuk jaga kulit ni, apa yang paling simple lah tips yang you nak share? Tips jaga kulit? Oh, banyak lah. Itu soalan yang selalu juga saya dapat. Apa rahsia kulit cantik? Okey, macam mana saya nak jawab? Sebab banyak sangat rahsia kan. So, saya tak boleh nak share semua rahsia saya lah. Tapi, satu yang saya boleh share dan sarankan is penggunaan sunblock atau sunscreen yang mempunyai SPF 30 minimum. 30 ke atas. Selalu saya nasihatkan, tiba-tiba frozen, tak adalah, ada je. Selalu saya nasihatkan menggunakan ataupun pakai sunblock sunscreen tu 30 minit sebelum kita keluar rumah, dan kita apply 2 kali sehari. So selalunya saya nasihat kalau yang Islam kan lepas Zuhur tu pakai lagi sekali. This is yang indoor activity lah. Kalau yang outdoor activity, contohnya bercuti kat pantai ke, atau yang kerja kat luar, mungkin kena apply every 2 hours, 2 hourly. So sunblock ni bukan untuk putih itu orang kena faham. Dia bukan untuk cerah, dia sebenarnya untuk melindung kulit kita daripada sinaran-sinaran UV yang berbahaya. So dia ada efek anti-aging dan sebagainya lah. Doktor nak tanya, patient breast cancer boleh ke bil semula? Boleh? Tolong datang jumpa saya. Kalau dekat sebab saya kena ni boleh lah jumpa Mr. Ilya. Boleh. Boleh ke buat plastic surgery for cosmetic purpose? Maksudnya buat plastic surgery untuk kecantikan. Boleh? Jawapannya boleh. Sebab plastic surgery services ni ada di swasta juga. Di fasiliti swasta. So fasiliti kerajaan, pasal saya cakap tadi, dia overlapping antara estetik dengan rekonstruktif. Nak buang jeragat kat hospital under KKM boleh ke? Soalan pertama saya akan tanya, betul ke jeragat? And apa yang dimaksudkan dengan jeragat? So selalunya orang assume is melasma. Melasma ni antara condition kulit yang sukar untuk rawat. So doktor pakar kulit pun kadang-kadang tak tahu bukan tak tahu. Banyak ubat-ubat, yes, correct. Antaranya memanglah penggunaan krim, penggunaan laser. So again, benda-benda ni saya kena tengok benda tu. Tapi kalau soalan dia nak buat dekat hospital kerajaan ni boleh ke? Boleh, mungkin pakar kulit, pakar dermatologi mungkin boleh offer. Dapat follow up dulu. Yes. Dekat pakar kulit lah. Bolehkah komen berkenaan dengan nose track? Okey. Komen macam mana tu? Kalau nak kata kita tengok daripada 3P tu, track lift ni ataupun hidung ni adalah okey, tanya kat penonton, dia sebenarnya invasif ke tak invasif? Dia invasif ke tak invasif? So kalau kita tengok, dia cocok kan? Tercocok dah jadi invasif ataupun minimal invasif. Once ada sebarang break of the skin kan, salah cocok ke, dah dikira sebagai invasif. So maknanya kalau nak buat, pakai bedah lah. Untuk sekarang ni pakai bedah sahaja yang digunakan untuk buat trade nose ni. Next question, doktor, selamat ke kalau kita buang rawatan tahi lalat menggunakan teknik pico laser? Again, saya kena tengok, yes. Tak semua tahi lalat boleh dibuang secara laser,
dan tak semua laser sesuai digunakan untuk sebarangan pigmentasi lah. Of course dapatkan konsultasi daripada pengamal perubatan from your pengamal perubatan arm GP, and then if you can get a dermatologist untuk review, if not plastic surgeon pun okey juga. Yep. Doktor, kalau seborrheic dermatitis better pakai apa? Seborrheic dermatitis kat mana ni? Seborrheic dermatitis ni boleh dekat banyak macam-macam area, dekat kulit kepala ke dekat muka. So again, I think the best person to answer that will be the dermatologist lah kot. Yes. Again, diagnosis tu kena tahu dulu. Betul ke seborrheic dermatitis? So kalau dia cakap seborrheic dermatitis tu macam dah pernah jumpa pakar kulit je tu. Sebab ialah kadang-kadang macam satu tempat tu dia offer laser Yes, kan, correct. sebab kalau tak tahu tu apa pun, lepas tu The diagnosis laser tu is not treatment for necessarily the everything answer. kan, kadang Not tak perlu laser necessarily, pun. Dia boleh jadi part of it. Laser memang bantu. Again, laser tu banyak jenis. Dia sejenis mesin yang menggunakan tenaga cahaya untuk rawat. So dia banyak jenis. Dia banyak wavelength dan sebagainya. So different condition will probably require different types of laser. Okay, kita dah dapat clue untuk pergi ke sesi quiz. Betul Sesi quiz. So siapa yang jawab betul dan jawab cepat akan menerima hadiah istimewa daripada saya. Bukan daripada saya. Daripada bahagian pendidikan Kementerian Kesihatan. Saya tak pasti apa hadiah dia, tapi macam best je. Tapi pemenang perlu DM admin untuk berikan alamat post. Hadiah akan dipostkan lah. Okay. So soalan pertama. Saya perlu. Okay. Soalan pertama, Dr. Jazmi start dulu soalan pertama. Soalan pertama Okay, soalan yang pertama. Sedia apakah antara tips penjagaan kulit yang diutamakan? A. Pakai foundation dan makeup. B. Pakai mask. C. Pakai sunblock. Dan D. Makan suplemen dan vitamin. Ada kan jawab tadi? All the best kepada semua. Okay. Ni kita punya orang panggil. Oh, dia terus jawab. Okay. Sorry, saya tak ada pengalaman waktu itu. Saya harap sesi ni dapat membantu mereka yang hadir mendapat clear on some ideas. Macam kenal je pemenang ni. Aven Fauzi. Kenal Kenal? Oh, saya tak kenal. I think kenal. Oh, next question. Okay, next question. Okay, Pula. next question. Pun dah kasih jawapan berpuluh-puluh kali dah. Apakah perkara-perkara yang perlu disemak sebelum membuat rawatan estetik? E. Procedure. Asal dia guna E, betul A lah kot. ABC. Tak, dia orang takut repeat yang atas. Okay. So, E. Procedure. F. Pengamal perubatan. G. Premise. Saya ulang Apakah perkara-perkara yang perlu disemak membuat rawatan estetik? E. Procedure. F. Pengamal perubatan. G. Premise. Soalan ni macam trick question ni. Tak. You boleh jawab berapa banyak you nak. Again, apakah perkara-perkara yang perlu disemak sebelum membuat rawatan estetik? E. For Ethiopia, which is procedure. F for Finland, pengamal perubatan. G for Ghana, for premise. Boleh jawab dari satu Mungkin Okay. next. Terusnya. Oh, pemenang Oh, dah ada. Okay, pemenang. Okay. Diorang tak tampak lagi Ke dah tahu? Tak tahu. Okay, untuk soalan pertama tadi, pemenang kita adalah mungkin Aven Fauzi. Okay, Aven Fauzi ni nanti kena PM kita punya. Yang pemenang pertama Aven Fauzi, pemenang kedua Mi, M-I-E. Tak tahu Mi, is it Hakimi or is it? You kena ni lah PM. Okay. Komen Dah pin Alright. Okay, we have one more last question for everyone. Okay, bersedia bersedia. Okay. Apakah rawatan yang tidak diluluskan untuk menambah baik rupa paras payudara? Apakah rawatan yang tidak diluluskan untuk menambah baik rupa paras payudara?
H. Implan silikon. I. Pemindahan lemak. J. Pembedahan breast reduction. K. Suntikan filler. Apakah rawatan yang tidak diluluskan untuk menambah baik rupa paras payudara? H for Hungary, impalan silikon. I for India, pemindahan lemak. J for Jordan, pembedahan breast reduction. K for Korea, suntikan filler. Kita tak pilih tahu pemenang ni. Ya, dia ikut korang siapa yang jawab laju and cepat. Betul. Ada dah? Boleh announce dah? Pemenang ketiga, jari kayu. Walaupun jari dia kayu tapi dia Kayu tapi pandai jawab yang pantas betul. naik. Good job jari kayu. Panggil jari ke panggil kayu? Bukan. Alamak, kami dapat maklumat palsu. Sorry, sekejap. Ada pembetulan. So jawapan dia suntikan filler Ingat. Ada orang tanya, kena jawab ikut huruf ke bagi jawapan. Saya tak tahulah ini kita Mana yang cepat, mana yang betul. No, I mean ada yang jawab huruf saja. Correct, yeah. Okay, ada juga yang tulis terus suntikan filler dan sebagainya. Yang tidak diluluskan untuk payudara adalah filler. Tidak. No. Say no to breast filler. Filler dekat muka lain cerita. Filler dekat breast. Breast tak boleh. Implan boleh. Macam saya tunjuk tadi. Tapi tadi ada orang tanya tahu apa beza dua ni. Ada sementara tu So yang di tangan saya ni ada dua jenis. This is silicone implant. Satu ni permukaan dia licin. Satu lagi permukaan dia kesat. So dia ada pro and con atau kelebihan dan kekurangan untuk setiap jenis lah. Bentuk dia pun ada jenis. Yang ini jenis round implant, yang jenis kita panggil teardrop. So untuk maklumat lanjut, dapatkan konsultasi dengan pakar bedah plastik berdekatan anda. Kalau anda dekat Putrajaya, inilah yang paling dekat. So nombor ketiga, pemenang tadi adalah It's Me. Okay. It's Me Nombor dua me, nombor tiga It's Me. So mungkin diorang adik-beradik, saya tak pasti. Ada orang marah. Ada kata geli pula tengok. Alright. Okay. Kita dah habis masa ke? Atau ada lagi? Ada lagi? So, okay. Saya rasa tadi kita banyak cakap pasal beberapa isu lah tentang trend, tentang rawatan estetik yang selamat, apa yang nak kena semak. So, saya sarankan untuk buat rawatan estetik, tolong cek 3P tadi Alright. Actually ada 1P, tapi tak masuk dalam guideline kita. P is pocket lah, duit. Kena ada duit. So, actually it's 3P tadilah. The procedure, the pengamal and the premise. So, you have to check these three sebelum buat rawatan estetik. Kalau ikut kan ada lagi P lagi. Oh, ada lagi. Dah 5 dah. Produk ke? Product correct. Tapi cuma Product under procedure. Bila produk tu dah nanti kena tanya kat farmasi pula lah. Ya. Kena jemput farmasi, kena jemput pakar kulit. Correct. So, mungkin next session. Saya jemput dia orang pula. Tapi kalau untuk yang daripada cawangan kami, 3 benda yang kita tengok adalah prosedur, pengamal dan juga premis. Kalau yang macam tak pasti tadi, boleh apa orang kata search, cari bahagian amalan perubatan, cari estetik dan kat sana boleh dapatkan maklumat tentang 3P tu. Dan kalau nak contact kami, boleh amp@moh.gov.my. Kalau Dr. Ilya pula? Saya punya boleh contact dekat apa tadi? Laman Sesawang Hospital Putrajaya lah. Nanti kita akan paparkan juga di skrin. Untuk bahagian amalan, ada dia punya website. Dan untuk Hospital Putrajaya pun ada juga dia punya website. Saya tak ingatlah website saya. Tapi saya rasa sekarang ni you just type je. I think benda pertama yang akan Correct, dapat adalah kita punya laman Sawang lah. Kalau you type bahagian amalan perubatan, memang yang pertama yang ditemui adalah kita punya website amalan perubatan. Ada tanya hadiah-hadiah free treatment. Ini pemenang tadi ni, Evan Fauzi ni. Hadiah-hadiah free treatment. Tengoklah. Jangan lupa untuk follow TikTok MyHealthCareKM. Correct. Untuk maklumat kesihatan yang sahih dan tepat, atau boleh layari mana-mana media sosial MyHealthCareKM. Sebentar lagi kita akan share link untuk tuan-puan isi kehadiran, dan mohon pastikan isi link dengan betul bagi pastikan maklumat diterima oleh admin.
Sekiranya ada masalah, tuan-puan boleh mohon maklumkan segera. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan sudi mendengar kupasan pada petang ini. Harap tak ada yang tidur, ngantuk. Tak ada sijil tapi boleh dapat CPD point. Ya, ada CPD points untuk mereka yang hadir. InsyaAllah. Is that all? So kalau ada apa-apa soalan ke apa, boleh contact lah dekat bahagian link yang kita share tadi tu untuk sebarang konsultasi. Jangan segan, jangan takut. Kita nak pastikan orang awam semua ada platform untuk mendapatkan konsultasi dengan mereka yang bertauliah, mereka yang berkemahiran, yang berkepakaran. Jangan orang kata pandai-pandai je nak pergi cucuk sana cucuk sini. Check dulu. Check dulu, Yes, ya. kita boleh check sebenarnya. Kita boleh check kan? Ya. Okay Thank you semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Follow lagi lah. Waalaikumsalam.